Rajah menunjukkan satu garis lurus AB. Dalam rajah yang diberi, koordinat A ialah sifar 4 dan koordinat B ialah 2 sifar. Diberi M ialah titik tengah AB, cari koordinat M dan persamaan garis lurus yang berserenjang dengan AB dan melalui M. Untuk mendapatkan koordinat M, kita akan menggunakan rumus XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Jadi gantikan sahaja koordinat A dan B dalam rumus ini dan kita akan selesaikan untuk mendapatkan koordinat M iaitu 1, 2. Seterusnya, garis lurus yang berserenjang dengan AB dan melalui M ialah garis yang berwarna biru ini. Pertama sekali kita akan mendapatkan kecerunan garis AB iaitu YB tolak YA per XB tolak XA. Jadi gantikan koordinat-koordinat A dan B. Jadi kita akan mendapat kecerunan AB ialah negatif 2. Jadi kita tahu apabila dua garis itu berserenjang, maka hasil darab kecerunannya ialah negatif 1. Digantikan M1 dengan kecerunan AB iaitu negatif 2. Jadi kita akan dapat M2 ialah 1 per 2 iaitu kecerunan bagi garis lurus warna biru ini. Dan kita tahu garis ini melalui titik M iaitu 1, 2. Seterusnya kita akan menggunakan rumus Y tolak YM sama dengan M darab X tolak XM untuk mendapatkan persamaannya. Jadi gantikan M iaitu kecerunan dengan 1 per 2, XM dengan 1 dan YM dengan 2. Dan kita akan selesaikan 1 per 2 darab X tolak 1 akan menjadi 1 per 2X tolak 1 per 2. Bawa negatif 2 ke sebelah kanan dan selesaikan. Jadi kita akan mendapat Y sama dengan 1 per 2X tambah 3 per 2. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.